I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Muhammad Adam Ayyub bin Tuan Hasbi daripada LPG Kampus Datuk Razali Ismail ingin membuat soal selidik tentang stratifikasi sosial budaya di sekolah. Boleh saya tanya beberapa soalan kepada Puan berkaitan dengan sosial budaya di sekolah? Jadi sebelum tu saya nak Puan jelaskan tentang diri Puan. Puan dari mana? Apa nama Puan? Dan berapa lama Puan mengajar di sekolah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hanis, mengajar di sekolah SD Taman Pelangi Semenyih di Selangor. Pengalaman mengajar saya sudah 11 tahun. Ini tahun ke-11 saya mengajar. Dan juga saya mengajar bahasa Melayu sekolah rendah. Puan asal dari mana? Saya asal dari Kelantan. Puan lahir di Kelantan? Ya, saya lahir di Kelantan, Pasir Mas. Boleh kita teruskan kepada soalan kita? Boleh. Apakah yang Puan nampak tentang budaya di sekolah? Budaya di sekolah, pada saya, budaya di sekolah sekarang agak pelbagai. Kita boleh nampak ada budaya positif seperti tolong-menolong, hormat guru dan kerjasama dalam aktiviti kumpulan dalam kelas. Tapi dalam masa yang sama, ada juga budaya yang kurang sihat. Contohnya, murid cepat terpengaruh dengan kawan, kurang fokus dalam kelas dan ada yang terlalu bergantung kepada gadget. Kadang-kadang kita nampak murid ni ikut trend kawan lebih daripada apa yang cikgu ajar. Terima kasih. Kita teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu apakah yang menyebabkan berlakunya faktor budaya tersebut? Kalau ikut pemerhatian saya, banyak faktor yang mempengaruhi. Antaranya latar belakang keluarga, cara didikan di rumah memang bagi kesan besar kepada sikap murid di sekolah. Selain tu, pengaruh rakan sebaya juga sangat kuat. Murid ni mudah ikut kawan sebab mereka nak rasa diterima dalam kumpulan. Jadi, kat rumah lain, kat sekolah lain, dia kena berlakon. Teknologi dan media sosial pun memainkan peranan. Apa yang mereka tengok di luar, mereka bawa masuk ke dalam kelas. Sebenarnya murid ni, dia datang ke sekolah bukan kosong. Dia datang bawa emosi mereka. Jadi cikgu dalam kelas kena faham apa yang emosi murid tersebut. Jadi budaya di sekolah sebenarnya refleksi daripada persekitaran sosial murid itu sendiri. Jadi persekitaran luar tu yang menyebabkan betul. berlakunya pengaruh yang tidak elok di sekolah. Ya, betul. Baiklah, soalan yang terakhir, apakah cadangan penambahbaikan kepada yang cikgu sebutkan tadi? Pada saya, untuk kekalkan budaya yang lebih baik, peranan guru sangat penting. Kita kena konsisten dalam membentuk nilai, bukan sekadar ajar akademik, bukan ajar dalam bahasa Melayu je, tapi dalam bahasa Melayu tu kita kena terapkan nilai. Nilai kerjasama, nilai tolong-menolong, nilai baik hati, prihatin. Contohnya kita boleh wujudkan aktiviti yang menggalakkan kerjasama dan hormat kepada kawan tu sendiri antara murid, seperti kerja berkumpulan dan aktiviti dalam kelas. Selain tu, komunikasi dengan ibu bapa juga penting supaya nilai yang diterapkan di sekolah selari dengan di rumah. Maknanya murid tu bukan di rumah lain, di sekolah lain. Maknanya sama. Di rumah dia seperti tu, bawa ke sekolah pun seperti itulah juga. Jadi pada saya, budaya di sekolah bukan sesuatu yang statik, tapi sentiasa berubah ikut pengaruh sekeliling. Kalau pengaruh tu baik, baiklah. Kalau pengaruh tu buruk, buruklah. Okey, jadi kita sebagai guru kena sentiasa peka dan bersedia untuk membimbing murid ke arah yang lebih positif. Baiklah. Terima kasih guru. Jadi murid tu kalau nak jadi yang lebih baik, maknanya kita di kena rumah pun baik, bawa sekolah pun insya-Allah baik. Persekitaran yang baik lah. Itulah sosiologi dalam persekitaran. Terima kasih cikgu.
Saya Tuan Muhammad Alamuin bin Tuan Siti, pelajar daripada IPG Kampus Datuk Razali Ismail, ingin membuat sesi kemubuan bersama Puan tentang soal selidik kajian sosiologi budaya di persekitaran Puan. Baiklah, sebelum tu saya nak Puan jelaskan tentang diri Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Rafi'ah binti Tuan Mat. Tahap pendidikan saya diploma. Puan bekerja sebagai kerajaan ataupun biasa? Saya bekerja sebagai guru kafali sekolah. Ialah apa yang Puan nampak tentang sosiologi budaya di persekitaran Puan, sama ada di rumah ataupun di sekolah. Budaya lingkungan masyarakat kejiranan amat penting dan dapat mengukir semangat perpaduan dan kesejahteraan melalui aktivitas sosial. Sebagai contoh, yang utama amalan gotong royong membersih kawasan, rumah terbuka semasa perayaan dan semangat saling bantu membantu dan kunjung mengunjungi ke rumah antara satu sama lain. Jadi lingkungan budaya Puan ni menerapkan nilai yang baik lah, nilai-nilai murni yang positif seperti kerjasama, tolong menolong, baik hati dan sikap suka toleransi antara warga lah di situ. Jadi lingkungan budaya di persekitaran Puan ni baiklah antara jiran yang membawa pengaruh yang positif terhadap diri Puan, insya-Allah. Okey, baiklah, seterusnya kita teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu apakah perbezaan di antara golongan yang berpendidikan tinggi, golongan yang berpendidikan rendah dan golongan yang tiada pendidikan? Kalau dilihat dari segi cara pemikiran mereka, kerjaya dan perkembangan diri mereka, apa yang Puan nampak? Tentang tahap pendidikan tinggi, sederhana dan rendah ni, tahap pemikiran yang berbeza-beza antara golongan yang pendidikan tinggi, sederhana dan rendah. Tahap pemikirannya memang terlalu ataupun banyak perbezaannya. Sebagai contoh, pemikiran tahap berpendidikan tinggi, mereka kreatif dan berpandangan jauh, lebih banyak menilai sebelum membuat keputusan. Kerjayanya pula pekerjaan profesional, penguasaan dan pengalaman yang lebih luas dan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik nama apa? Anggun. Anggun. Adik bersekolah kat mana? SK Taman Pelangi Sekolah. SK Taman Pelangi. Adik darjah berapa? Saya darjah 2. Oh, darjah 2. Adik duduk dekat mana? Dekat Negeri Sembilan. Oh, dekat Negeri Sembilan. Kat mana tu? Semenyi? Oh. Kalau cikgu tanya soalan, adik boleh jawab? Boleh? Boleh. Adik ada berapa ramai kawan kat sekolah? 3. 3 je? Adik kawan adik paling rapat?
Macam mana adik berkawan dengan dia? Suka tak? Dia baik sangat. Dia baik. Boleh adik cerita apa yang dia buat kat adik? Dia selalu tolong saya. Cakap tak? Cakap tak? Dia tolong saya. Dia tolong adik. Dia tolong apa? Dia tolong ajar saya. Dia tolong saya. Apa-apalah dia tolong saya. Dia belanja makan kat adik? Tak. Tak. Oh. Kalau pergi mana-mana adik selalu pergi dengan dia tak? Oh, kalau macam tu ramai lagi ke kawan-kawan lain yang suka kat adik? Suka berkawan dengan adik? Kalau adik dengan cikgu, adik rapat tak? Macam mana adik rapat dengan cikgu tu? Adik tolong cikgu ke? Adik suka makan dengan cikgu ke? Cikgu belanja adik ke? Macam mana? Cikgu tu Cikgu tu suka Cikgu tu suka Tak apalah. Kita tanya soalan lain. Boleh? Boleh. Kalau bagi adik kan, adik nak sekolah lama lagi tak dekat sekolah tu? Kenapa? Sebab best. Best. Adik masuk apa-apa tak dekat sekolah tu? Adik masuk apa? Jadi pengawas. Jadi pengawas. Oh, berapa tahun dah jadi pengawas? Baru je. Baru je. Kalau dalam pengawas tu adik buat apa je? Cikgu suruh? Bertugas. Catat nama orang. Kalau ada budak lari, Buat tangkap je. Kalau ada budak lari, Tangkap je dia. tangkap. Ha. Kenapa? Dia buat apa? Dia kan suka berlari. Kita kena tangkap je. Oh, tak buat. Bukan tak lari. Nak Nak lari. kejar. Ah. Oh. Jadi kalau lari dekat sekolah tak boleh lah. Ha. Oh. Lepas tu adik ada join apa-apa lagi tak? Macam silat ke, taekwondo ke? Saja. Ya? Saja sikit. Suka tak? Oh. Adik dah baru join ke? Tak. Masa tahun 1 lagi. Masa tahun 1 lagi. Oh, kira adik pandai lah main silat ni. Kalau macam tu, cikgu nak adik cakap apa yang adik suka tentang sekolah adik. Buat sikit. Saya suka menolong orang. Saya suka menolong orang. Lagi? Saya suka tolong cikgu. Cikgu. Adik suka belajar. Suka Subjek apa yang adik paling suka? semua. Semua. Kalau bahasa Melayu, Aku cakap. adik dapat markah tinggi dalam bahasa Melayu. Oh, jadi adik pelajar yang cemerlang adik sekolah. Wow, bagusnya. Dah, tak apalah. Kita selesaikanlah perbincangan kita. Dah, salam. Terima kasih.